Tuan nampak siapa yang nampak beria sangat nak urah ni? Siapa? Of course, antara yang paling bersemangat Menteri KPKT lah. Okay. Dia memang di hadapan dia akan push, macam mana pun dia akan push. Ingat lagi, dia sewa 2 atau 3 bas, bawa ahli-ahli parlimen, dia lihat kawasan-kawasan terbengkalai, kawasan-kawasan yang penuh sampah sarap, kawasan di mana tayar tinggal, kereta pun tak ada. Dibawa kat tempat-tempat dia bawa situ. tempat-tempat macam tu. Betul. Kita tak menafikan bahawa ada setengah-setengah kawasan, bukan saja di bandar KL ni, tapi di kawasan-kawasan lain di luar KL pun yang memang memerlukan pembaharuan. Tapi adakah sampai tahap perlu undang-undang sebegini yang saya percaya dari segi pembacaan saya menunjukkan bahawa dia mengenepikan beberapa hak kepada pengguna dan juga pemilik di Malaysia ni. Kedua, antara pihak yang paling akan seronok bila URA ni lulus, kalau lulus, adalah of course pemaju perumahan lah, developer. Sebab developer ni, belum ada URA ni pun dikabarkan ada 139 kawasan di sekitar KL yang tengah standby ready ni. Wow. Lulus je URA, jalan. 139 kawasan. Dan ini bukan saya petik. Ini sebenarnya saya rasa ada juga difahami dan juga dibacakan, dan juga mereka-mereka dalam kerajaan pun dah tahu dah. Dan kita dah bincangkan perkara ini 5-6 bulan. Memang pemaju-pemaju tengah standby ni. Untuk lulus je URA, isytiharkan kawasan itu sebagai perlu pembaruan, pintu buka, jalan. Maknanya mereka ni sedang beratur di Waiting hadapan. at the gates. Subhanallah. Waiting at the gates. Even wakil pemaju pun duduk dalam jawatan kuasa tu. Wow. So dia akan duduk di situ dan boleh dipilih wakil-wakil yang ada background dan sebagainya, dan antara pihak yang akan menentukan kelayakan tu adalah tidak lain tidak bukan menteri. Niaga lah. Meniaga. So Akta ni memang nak bagi ruang yang sangat besar kepada all those peniaga-peniaga ataupun toke-toke ni lah.